Kenapa dia nak sangat bumi Palestin? Kerana di situ adanya Masjidil Aqsa. Di situ adanya Masjidil Aqsa. Dan inilah khayalan dan inilah fantasi orang-orang Yahudi yang berhaluan kiri, berfahaman Zionis. Mereka mengatakan mereka merampas bumi Palestin hari ini dan mereka menamakannya sebagai Israel. Kerana mereka nak membina kembali Haikal Sulaiman di atas tapak Masjidil Aqsa. Kerana bagi mereka sejarah sebenar yang dipunyai oleh mereka, umat Islam hari ini telah merampas tapak asal Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman bagi mereka ialah pusat pemerintahan Nabi Sulaiman dulu. Asalnya duduk di tapak Masjidil Aqsa. Bila mari orang Islam, bila mari umat Islam, dia runtuhkan Haikal Sulaiman, kemudian bina Masjid Al-Aqsa. Jadi kami mari balik di sini nak runtuhkan Masjidil Aqsa, nak bina kembali Haikal Sulaiman buat kali yang kedua. Dia nak bercakap dari sudut fakta, dia nak bercakap dari sudut data sejarah. Baik, kita mengikut acuan mereka, kita ikut arus mereka. Kalau nak berfaktakan acuan sejarah, dia kata tempat tu asal milik Haikal Nabi Sulaiman. Baik, kita terima dari sudut sejarah, itu tempat asal kedudukan Haikal Sulaiman. Sekarang pertanyaan yang patut kita tanya, persoalan yang patut kita soal ialah, siapakah yang mula-mula membina Masjidil Aqsa? Siapa yang mula-mula buat? Siapa yang mula-mula bina Masjidil Aqsa? Siapa? Dalam sejarah tak boleh dinafikan. Bahkan ini disebut asas pembinaan dalam Taurat, asas pembinaan dalam Injil sekalipun. Yang membina Masjidil Aqsa ialah Nabi Allah, Rasul Allah yang namanya Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub lah yang mula-mula mendirikan asas-asas binaan Masjidil Aqsa. Nabi Yaqub anak siapa? Nabi Yaqub ialah anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada dua orang isteri. Isteri yang pertama nama dia Sarah. Tetapi waktu tersebut Sarah mandul. Lalu waktu peristiwa berlaku, sewaktu berhijrah ke Mesir, terjadi peristiwa yang tak perlu kita ceritakan di sini. Lalu Maharaja Mesir pada waktu tersebut menghadiahkan seorang perempuan kepada Nabi Ibrahim. Itulah dia Hajar, yang kita orang Melayu sebut Siti Hajar, Siti Hajar. Melalui Hajar inilah dia dapat anak dia dinamakan Ismail dan ditempatkan di bumi Mekah. Kes peristiwa air Zam-Zam, Safa Marwah atau biar. Selang 14 tahun kelahiran Nabi Ismail, Nabi Ismail menerusi isteri yang kedua Siti Hajar ni. 14 tahun Nabi Ismail dah lahir, barulah lahirnya Nabi Ishak daripada Siti Sarah. Walaupun isteri tua tu nama dia Sarah, tetapi yang mengandung dulu, yang melahirkan dulu Hajar, Nabi Ismail. 14 tahun kemudian baru lahir Nabi Ishak. Nabi Ishak pun berkahwin dengan seorang perempuan, dapat dua orang anak. Yang sulung nama dia Aisu, yang kedua nama dia Yaqub. Yaqub itulah Nabi Allah. Jadi Nabi Yaqub masa hayat dia bina Masjidil Aqsa. Nabi Yaqub pula ada 4 orang isteri. Kita dah sebut panjang tentang kisah keluarga Yaqub untuk mengusulkan keluarnya salasilah Bani Israel. Isteri pertama dia Layah, isteri kedua dia Rahil, isteri ketiga dia Zalfah, isteri keempat dia Balha. Dia ada 12 orang anak. Isteri pertama Layah ada 6 orang anak. Raubin, Syamun, Lewi, Yahuza, Yakashi, Zabulun. Isteri dia yang nombor 2 Rahil, Bunyamin dan Nabi Allah, Rasul Allah Yusuf alaihissalam. Isteri yang nombor 3 Zalfah, anak dia Jad dengan Ashir. Isteri yang nombor 4 Balha, anak dia Dan dan Naftali. 6, 2, 2, 2, 12. Inilah 12 asal usul salasilah keturunan Bani Israel. Lepas Nabi Yusuf lama-lama baru keluar Nabi Daud. Lepas Nabi Daud lama-lama baru keluar Nabi Sulaiman. Jauhnya Nabi Yaqub dengan Nabi Sulaiman. Tadi kamu dakwa Sulaiman punya Haikal Sulaiman.
Sekarang siapa mendahului siapa? Sejarah mendahului siapa? Haikal Sulaiman dulu ke Masjidil Aqsa dulu? Masjidil Aqsa dulu zaman Nabi Yaqub. Sulaiman dah datang kemudian. Hakikat fantasi Haikal Sulaiman memang benar-benar ada. Haikal Sulaiman memang benar-benar wujud, tetapi dia bukan Haikal Sulaiman. Yang dimaksud Haikal Sulaiman ialah tempat benda bangunan yang sama, iaitu Masjidil Aqsa yang diperbesarkan pada zaman Nabi Sulaiman. Tak ada haikal sebenarnya, tetapi tetap Masjidil Aqsa yang kecil zaman pembinaan tok dia Nabi Yaqub tu dia perbesarkan. Masa itulah berlaku dia duk tunggu atas kursi, jin-jin duk buat tu. Lepas tu dia sampai mati akibat tongkat dia dimakan oleh anai-anai tu. Itulah Haikal Sulaiman. Tak ada Haikal Sulaiman pun. Haikal Sulaiman itulah Masjidil Aqsa, pusat pemerintahan Nabi Sulaiman. Dan sampai hari ini masjid ini dijaga sampai ke hari kiamat. Dan dia konon-kononnya duk gali lubang, duk gali terowong, nak menipu sejarah dunia dan meruntuhkan Masjidil Aqsa yang sebenar dan nak membangunkan fantasi khayalan Haikal Sulaiman dia. Itu hakikat sejarah yang mereka tak boleh tipu. Dan hari ini kenapa dia nak sangat bumi Israel, nak sangat bumi Palestin? Kerana Masjidil Aqsa. Antara tiga masjid yang paling utama, satu saja yang dia boleh dapat. Mekah, Madinah, no way. Allah bagi pengecualian, hang tak boleh masuk, wahai Dajjal. Dan jadi untuk melengkapkan pendustaan, untuk melengkapkan penipuan dia, nanti Nabi Isa turun. Nabi Isa pun nak pergi memerintah di situ. Dia awal-awal lagi membohongi masyarakat dunia. Dialah sang juru selamat, dialah Nabi Isa. Sebab tu pemerintahan dia pun sekarang di bumi Israel. Okey, tengok yang kedua, persinggahan yang